Assalamualaikum. Hari ni ada dua cerita daripada seorang pemandu teksi, iaitu si Pak Nan yang berasal daripada Ceras. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, aku sangat memohon maaf lah kepada hampa semua kerana minggu lepas aku hanya upload satu video je. Bukan kerana apa. Sebab minggu lepas aku ni tak sihat sangat. Dengan suara aku hilang. Bila tiap kali aku nak rekod je, suara aku jadi macam lari. Jadi disebabkan itulah aku ni ambil keputusan untuk rehat buat seketika. Sampailah suara aku dah mula elok balik. Jadi hari ni adalah video. Apa-apa pun, setiap perkongsian ada mistiknya. Pak Nan memandu teksi ni sejak daripada tahun 2002 sampailah tahun 2015. Setiap hari Pak Nan ni akan operasi memandu teksi daripada pagi sampai ke petang. Itu pun kalau target mencukupi. Kalau target tak mencukupi, daripada pagi tu stay lah sampai ke malam. Kadang-kadang tu pukul 2 pagi barulah si Pak Nan ni balik ke rumah. Tapi itulah, memandu teksi di waktu malam pun ada perkara-perkara ganjil yang telah berlaku di atas diri si Pak Nan. Cerita yang pertama, masa tu Pak Nan dia stay di waktu malam. Mula-mula tu dia pusing lah habis dekat KL ni nak cari passenger. Sampailah pukul 11, Pak Nan ni dia bertapak di satu kawasan stesen bas. Kod-kod lah sat lagi dekat kawasan stesen bas tu ada passenger ke. Tunggu punya tunggu, Pak Nan ni pula boleh layan mata, tahu-tahu dia terlelap. Masa sedang dibuai mimpi tu, tiba-tiba dekat bahagian cermin pintu tu ada orang ketuk. Dekat situ Pak Nan ni jadi terkejut lah, dia pun terbangun. Lalu si Pak Nan ni pun turunkanlah cermin. Bila turun cermin, ada dua orang. Muda lagi, sangkaan si Pak Nan berkemungkinan dua orang ni adalah sepasang kekasih. Sebab apa? Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan tu tanyalah dekat si Pak Nan, ni abang boleh hantar saya dekat sekian jalan ni tak? Kata si Pak Nan, boleh, main masuk. Jadi kedua-dua orang tersebut tu pun masuklah ke teksi. Masa tu mereka duduk di seat belah belakang lah. Lalu si Pak Nan ni pun hidupkanlah dia punya enjin teksi dia dan bergerak. Masa dalam perjalanan tu, yang dua orang passenger ni hanya diam dan masing-masing ni pandang ke arah cermin untuk melihat pemandangan daripada arah luar. Apa yang dilihat oleh Pak Nan melalui cermin pandang ke arah belakang tu, Pak Nan ni dia fikir dalam hati, mereka berdua ni bergaduh ke apa. Lepas tu Pak Nan ni fikir lagi sekali, lantak pilah, budak-budak muda biasalah dalam dunia percintaan. Bila sampai saja di sebuah kawasan rumah taman, dekat sebelah kawasan rumah taman tu ada satu jabatan. Bawah jabatan tu ada lombong parit. Yang perempuan tu dia beritahu dengan secara mengejut ni, abang berhenti dekat jabatan ni bang. Lalu yang si Pak Nan ni pun berhentilah betul-betul atas jabatan. Lepas tu yang perempuan ni lah tanya dekat si Pak Nan, abang berapa tambang bang? Jadi Pak Nan ni pun habaq lah sekian harga. Lepas tu perempuan ni pun bayar lah dekat si Pak Nan. Dua orang passenger ni pun keluar lah daripada teksi si Pak Nan. Yang si Pak Nan ni pula dia reverse teksi dia. Sebab apa? Dia nak ikut jalan keluar yang macam mana dia masuk tadi tu. Masa duk tengah reverse tu, kedua-dua sepasang kekasih ni, mereka panjat ada satu palang dekat jabatan tu. Tiba-tiba dua-dua orang ni terjun ke dalam lombong. Yang si Pak Nan ni pun beratlah secara mengejut. Lepas tu Pak Nan ni keluarlah daripada teksi dia. Berlari ni pergi dekat arah tebing berhampiran dekat kawasan jabatan tersebut tu. Yang peliknya dekat sini, bila Pak Nan ni tengok saja dekat bawah jabatan tu, tak ada siapa-siapa pun. Sedangkan ayak lombong parit tersebut tu paras-paras betih je. Lalu si Pak Nan ni tak puas hati, dia patah balik ke arah teksi dia. Dia pergi buka bonet, ambil torchlight. Dia pergi balik dekat kawasan tebing tu. Dia suluh. Dekat 10 minit jugalah yang si Pak Nan ni suluh bawah jabatan tu, tak ada apa-apa langsung. Bila dah suluh sana sini tak jumpa apa-apa, yang si Pak Nan ni pun patah balik ke arah teksi dia. Yang si Pak Nan ni cubalah baca ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Nan ni dia cuba cek duit dekat arah poket baju dia. Rupa-rupanya
duit yang dua orang passenger sepasang kekasih tersebut tu, duit yang dia bagi tadi tu dah jadi daun. Yang si Pak Nan ni pun dia U-turn balik, lepas tu dia keluar lah daripada kawasan tempat tu. Selang beberapa bulan kemudian, yang si Pak Nan ni ada dapat lagi seorang passenger nak pergi di kawasan yang sama juga. Tapi ketika tu hari siang, jadi jemput si passenger tersebut tu masuk ke dalam teksi. Masa dalam perjalanan tu, yang si Pak Nan ni tanyalah dekat passenger tersebut tu, ni saya nak tanya sikit lah dekat awak. Abang dulu biasa hantar orang, tapi waktu malam ada dua orang, seorang lelaki seorang perempuan. Dia minta berhenti betul-betul atas jambatan. Masa dia dah keluar daripada teksi abang ni, lepas tu yang passenger tersebut tu potong kata-kata si Pak Nan. Maksud abang, lepas tu dia berdiri atas palang kan, lepas tu dia terjun dalam lombong abang kan. Lepas tu Pak Nan ni kata balik dekat passenger lelaki tu, oh jadi awak tahulah. Kata passenger tu, bang kalau abang nak tahu, abang bukanlah orang pertama. Sebenarnya sebelum ni dah ada juga orang lain, tapi itulah benda ni pun tak kerap sangat berlaku. Kalau abang nak tahu, dulu dua orang sepasang kekasih tu, ini dengar kata lah, tak tahulah benda ni betul ke tak. Orang kata lah, boyfriend dengan girlfriend ni memang mereka sayang satu sama lain. Tapi orang tua kedua-dua belah pihak tak terima mereka berdua ni berkahwin. Mereka ni ambil lah keputusan untuk ambil jalan pintas. Mereka pergilah terjun dekat dalam lombong tersebut tu. Masa tu bang, air dekat dalam kawasan lombong parit tu memang deras bang. Bila mereka berdua ni masuk saja dekat dalam lombong tu, lalu mereka berdua ni pun hanyut. Selang 2 hari kemudian barulah jasad mereka berdua ni jumpa. Itu pun berasingan tempat. Dekat situlah yang si Pak Nan ni dapat cerita yang sebenar. Tapi kata si Pak Nan, yang benda ganggu dia ketika malam tu berkemungkinan jin korin. Okey, cerita yang kedua ni pula. Masa tu Pak Nan ketika malam juga, dia ambil seorang passenger berbangsa Cina lelaki di kawasan Maluri. Sebelum nak masuk ke dalam teksi si Pak Nan, yang si passenger tu tanya dulu dekat si Pak Nan, abang boleh hantar sini tempat abang? Masa tu passenger tu dia bagi melalui kertas tau. Kertas tu macam orang tulis lah. Lepas tu bila Pak Nan baca, oh main masuk. Passenger tu dia duduk betul-betul bersebelahan dengan si Pak Nan. Masa dalam perjalanan nak pergi ke destinasi, tiba-tiba lelaki yang berbangsa Cina ni menangis. Sambil tersedu-sedu ni, lalu si Pak Nan ni tanyalah dekat passenger tersebut tu, encik, kenapa encik? Mula-mula yang si passenger tersebut ni, dia jadi berat tau nak cerita dekat si Pak Nan. Tapi Pak Nan ni pun bagi tahulah dekat si passenger tersebut tu, encik kalau ada apa-apa nak abang bagi tahu je. Kut-kut lah saya boleh bagi solution ke. Bukan pasal apa, sekurang-kurangnya masa dalam perjalanan ada benda lah nak bercerita ke, atau nak sembang-sembang santai ke sambil nak hantar passenger tersebut. Lalu passenger tersebut ni pun dia luahkan lah. Sebenarnya passenger berbangsa Cina ni, dia ni baru balik daripada Singapura. Sebab passenger ni asalnya dia kerja dekat Singapura. Sepanjang passenger tersebut tu berada di Singapura, lama lah yang si passenger tersebut ni tak jenguk orang tua dia. Lalu Pak Nan ni pun kata balik dekat passenger tersebut tu, ini yang tadi you kasih dekat saya tadi tu alamat, itu mau pergi mana? Mau pergi you punya rumah orang tua you ke? Passenger tu dia terus diam. Jadi Pak Nan ni pun dia teruskanlah perjalanan dia. Bila sampai saja dekat kawasan jerat, tiba-tiba passenger berbangsa Cina lelaki ni kata dekat si Pak Nan, abang berhenti dekat sini bang. Yang si Pak Nan ni pun dia berhenti dekat bahu jalan. Lepas tu Pak Nan ni dia tengok sekeliling. Dekat arah belah kiri ni ada satu signboard besar. Dekat arah belah kanan tu pula, maksud aku seberang jalan tu, itu adalah kawasan jerat. Jadi yang si Pak Nan ni tanyalah dekat passenger tu, ni encik betul ke nak berhenti dekat sini? Kata passenger tu, ya bang. Ni berapa bang tambang? Lepas tu Pak Nan ni dia tengoklah dekat meter dia. Bila si Pak Nan ni bagi tahu harga sambil pandang saja dekat arah seat sebelah dia, rupa-rupanya dah tak ada siapa-siapa dah.
Kalau nak kata passenger tu lari tak mungkin. Pasal apa? Kalau dia lari, sekurang-kurangnya pintu teksi tu dah dengar dah bunyi dia. Nak kata passenger tu lari melalui tingkap tak mungkin juga. Pasal apa? Sepanjang perjalanan yang si Pak Nan ni hantar passenger tersebut tu ke semua tingkap tutup. Bila si Pak Nan menghadapi situasi tersebut, lalu si Pak Nan ni pun dia membacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas dah habis dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, barulah yang si Pak Nan ni terus balik ke rumah dia. Kata si Pak Nan, sepanjang dia mengalami benda-benda kejadian pelik ni, Pak Nan dia tak pernah takut tau. Cuma yang Pak Nan takut adalah kalau kok-kok lah orang menyamak jadi passenger, tahu-tahu nak rompok si Pak Nan. Yang tu Pak Nan takutnya. Okey, poin daripada cerita-cerita yang dikongsikan oleh Pak Nan ni, benda yang pertama, sesulit apa pun kehidupan kita ataupun kecewa tera mana pun tahap dalam diri kita ni, kalau boleh janganlah ambil keputusan untuk mengambil jalan pintas. Kononnya hidup ni dah tak bermakna ke, kalau boleh janganlah. Selagi kita ni hidup, kehidupan tu tetap diteruskan. Yang kedua pula, kalau boleh ketika kita ni menjadi anak rantauan, selalu-selalulah balik jenguk orang tua. Kalau kita ni berada di benua yang lain, sekurang-kurangnya selalulah call orang tua. Yalah, sebab zaman lah ni semuanya dah hujung jari je. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.